tahu sebab saya nak maklum kat hari ni kedai cuti sebab mak kepada pengarah nasi Arab ni dia meninggal dunia hari ni. Jadi kedai terpaksa tutup lah. Tapi dah hari ni dah janji slot dengan abang. Nanti tuan tolong bagi atok lah, atok kat saya, bagi tahu telefon nak mai sebab saya nak kena bagi tahu dekat yang nanti seorang tu, sebab dia je yang pegang kunci untuk kedai. Macam tu lah, insyaAllah. Minta maaf lah. Dan saya pun minta maaf lah sebab hari tu bagi tahu kalau boleh ajak makan nasi Arab sekali, apa aja. Tapi dia buat hari ni cuti. Memang tuan tak ada rezeki lah nak ajak makan nasi Arab lah. Tapi apa pun abang tu nak bagi tahu lah saya macam mana saya, sebab hari ni memang kalut sikit lah. Saya pengarah apa semua nak kena ni lah untuk settlekan urusan arwah pengarah ni. Nak apa macam ayat dia lupa dah. Apa orang saya lah tengok dia penghormatan terakhir tu, penghormatan terakhir untuk arwah mak pengarah lah, insyaAllah. Apa-apa nanti tuan beritahu lah kat saya macam mana. Okey, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk keluarga arwah. Jom kita teruskan perjalanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Untuk video hari ni saya nak pergi ke Sungai Petani. So kedai yang saya nak, tempat yang saya nak pergi ni kedai makan. Kedai makan ni dia mengalami masalah untuk gaya internet lah. So nak masuk internet fiber apa semua memang tak ada kawasan situ. Untuk memudahkan tempat dia tu ada kepada rangkaian internet, untuk hari ni kita akan pergi buat pemasangan untuk internet lah. Untuk antena bersertakan modem wifi. Dan situasi kawasan itu kita akan tengok lah telco apa yang boleh diguna pakai, 4G ataupun 5G. Kalau ada tower yang terdekat 5G, kita akan fokus pada 5G lah untuk dapatkan internet wifi dia. Kalau kata kawasan situ tak ada kepada 5G, kita akan fokus kepada 4G. So 4G kita akan tengoklah pilihan telco apa yang paling okey untuk kawasan situ. Okey, jom let's go gang. Your destination is on the left. Alhamdulillah saya dah sampai dah ke lokasi yang saya nak buat pemasangan untuk internet hari ni, wifi. So kalau kata siapa yang pernah datang sini mungkin kenal lah tempat ni, Nasi Arab 2 Tanah Haram ni. So untuk kawasan sini, kalau ikutkan kedai ni sepatutnya buka hari ni, tapi memandangkan hari ni ada kematian daripada ahli keluarga pengarah, mak kepada pengarah sini, so tutup lah. Kalau ikutkan pembukaan dia ni buka seperti biasa saja macam dalam banner ni. Tempat yang kita nak buat ni, dia kalau ikutkan kawasan ni banyak pokok-pokok kurma dan keliling dengan pokok sawit jugalah. So masalah internet tu memang adalah dekat kawasan-kawasan yang macam ni. So sementara saya tunggu yang nak handle saya ni, kita akan buat pemasangan apa yang patut dulu. Yang mana-mana kita akan pasang dulu barang-barang antena apa semua. So jomlah kita persiapkan diri dulu untuk pemasangan kita hari ni. Jom, let's go gang.
Faham. Dah settle dah berapa semua? Bos kata lah cuma kami jual nasi Arab. Dia bos nak ayam perah. Lepas tu bos minta nasi ayam. Ayam no ni. Ambil ayam kat sini dah. Betul pentang. Pentang pula. Tak apalah. Kata tak Ikhwan bagi set lah. Tak apa, saya tak ada masalah. Kalau ikut nak pasang kat mana ni? Ya ikut. Ikut ni juga lah. Boleh. Dinding ni dinding Ni dinding. Kalau saya buh bracket sini tak apa tak? Okey, tembok atas. Ini pun kami pasang ni lah. Pusat tanah sendiri. Unify nak pasang. Kalau lu kan Unify kan tamat-tamat. Ya. Mana tak ada. Dia tak ni tak melayan lah. Tak melayan. Tak saya tengok. Nak pacok kat atas. Tapi kan tak apa. Saya ingat abis sini nak pacok kat atas pun bracket. Sebab ni nak tu. Ikut kan kalau line banyak customer order sini. Dengan QR tak boleh. Dia kena pergi tepi jalan. Line tak masuk. Messi out sini. Telkom 2-3 bar tu Yalah. pun tak syok. Kalau ada wifi kita boleh bagi wifi dia suruh ni QR dah kan. Okey tak apa. Tapi main dengan kita nak bagi wifi pun berapa kali nak pakai. Semua lah. Itu tak mau customer pakai wifi kan. Untuk benda yang bayar tu kan. Tapi nanti Detik dah ni. Detik dah tak? ada. Ni dengan biru. Grup mana yang tanya Dia barang-barang ni kira kategori barang sebab macam yang macam phone lah. handphone. Ada. Kau tengok video abang banyak pasal ni. Zaman abang buat ni lagi apa Huawei tu. Dah Huawei tak nampak dah. Tak apa lah. Tak nampak dah. Saya duduk tunggu. Untuk modem wifi yang dekat kedai ni saya dah set up lah. So sekarang ni tengah tunggu booting lah. Kawasan sini kalau ikutkan dia ada kepada rangkaian 5G. Tapi handphone memang tak dapat lah kepada rangkaian 5G ni. Sebab jarak daripada tower pun lebih kurang dalam 2 kilo lebih. Saya cek tadi. So untuk rangkaian 5G memang tak dapat sini. Dekat modem pun naik kepada LTE saja. So saya nak cuba try lock band 5G nak tengok. So saya nak connect wifi dulu untuk modem G10IQ ni. Sekejap lagi kita terus lock kepada band 5G lah. Dekat web UI ni kalau kita tengok sekarang ni dalam keadaan auto lah. Auto ni bermaksud dia kita band tu dalam keadaan kekal tick semua. So dia tangkap kepada internet yang paling kuat LTE lah. So kita nak padam kepada 5G 4G punya signal band ni, kita apply kepada band 28 sahaja. Dan kita akan tengok dekat sini untuk rangkaian 5G dapat ke tak dapat. Okey, untuk rangkaian 5G dekat sini dapat lah. Tapi signal dia tak berapa nak menarik. So kalau tengok dekat modem pun dah naik kepada rangkaian 5G ni. So kita akan cuba try buat speed test kejap lagi. Kalau ikutkan signal 5G ni nampak lah, dia ada merah, kuning dan dalam keadaan tak stabil lah. Biasa boleh dapat cantik, tapi memandangkan kawasan kan, kawasan ni yang agak selalunya problem lah. So kita nak cuba try buat speed test untuk rangkaian 5G ni tanpa menggunakan antena parabolik lagi. Kalau tengok untuk connecting ni nak dapat speed test pun macam agak lambat. So rasanya macam ada masalah lah untuk rangkaian 5G sini. Ni saya cuba try buat speed test lagi sekali. Sebabnya tadi mungkin mula-mula tu dia agak lambat sikit nak buat speed test. So dalam keadaan macam ni pun nampaknya macam berat je ni untuk buat speed test ni. Untuk 5G kalau tengok dekat sini speed dia macam lambat nak naik. Speed 5G ni macam kawasan ada bermasalah lah. So kalau dalam kes macam ni memang kita nak kena buat pemasangan untuk antena lah. Kawasan dah terlindung kan. Bila kawasan terlindung ni signal pun dalam keadaan dia datang kan tak datang lah. So untuk 5G dalam keadaan situasi macam ni kita kena buat pemasangan antena parabolik. So lepas kita dah buat pemasangan nanti kita akan tengok lah dia punya perubahan ni macam mana. Okay, let's go gang. Tak boleh barang sendiri orang lain. Dia bawa pasang, dia kata nak pasang sendiri kat rumah sepupu dia. Tak apa, kata lagi bagus, nanti dapat pengalaman kan. Ada pergi satu kat dia ubah kereta saya.
Kan orang dah upgrade model baru, kita baru nak pakai. Janji. Sebab dia ada application dia tau. Oh. Kalau orang nak setting ni, dia kena tengok situ, dia kena main. Nak Setting Untuk antena parabolik tu, kabel saya dah sambung kepada modem wifi. So sekarang ni saya nak setting kedudukan antena parabolik ni, kedudukan untuk mencari rangkaian 5G. So kejap lagi kita akan tengok test lah selepas kita dah buat pemasangan untuk setting kedudukan antena ni. So 5G ni dapat, cuma speed dia yang belum tinggi. Modem wifi ni kalau tengok memang 5G daripada tadi lah. So dah tak ada apa-apa sangat, dia tak ada ni. So untuk bacaan signal dia, yang paling saya boleh dapat dalam bacaan yang macam ni, tapi dalam keadaan tak stabil. Biasanya dalam keadaan macam ni kawasan lah, kawasan dia kalau terlindung terlampau banyak sangat, dia memang akan jadi tak berapa nak stabil. So untuk rangkaian ini, speed test ni kalau kita tengok dalam keadaan yang dia pun masih belum dalam keadaan stabil lagi, tapi speed tu dah boleh capai lebih daripada 100 Mbps lah. Sebabnya kawasan sini pun dia dah terlindung daripada jarak yang jauh. So congest tu mesti akan ada. Nak dapat dekat sini dulu pun mungkin agak lambat. So tapi dalam keadaan macam ni dah tak ada masalah sangat. Cuma kejap lagi saya nak cuba setting lagi sikit untuk dapatkan yang lebih baik. Sebabnya sekarang ni saya dah pakai splitter kepada 2 splitter. So kita nak sambung kepada 1 splitter. Saya setting menggunakan 2 splitter. So saya nak tukar kepada splitter yang 1. Untuk penjambungan ni saya dah tak guna Y. So speed dia memang dah boleh capai sampai 200 lebih lah kalau dalam keadaan signal yang datang yang elok. So kita dah tak pakai splitter Y connector tu, kita sambung direct, speed boleh capai lebih kurang dalam 200 lebih. Tapi ni pun biasanya speed dia dapat dalam 140 ke atas lah. 200 ni dalam keadaan waktu yang dia tak congest, dia boleh dapat speed yang tinggi macam ni. Okay, so pemasangan kita ni pun dah selesai sebenarnya. Sekarang ni saya nak tunggu abang ni balik sini balik lah, sebab dia pergi solat jenazah kejap dekat masjid yang terdekat dekat sini. So pemasangan kita ni dah selesai, dah tak ada masalah apa. So antena pun kita dah buat pemasangan dekat sini. Okey, yang mana yang nak buat pemasangan untuk antena parabolik boleh pergi dekat ruangan description, ada saya punya nombor telefon tu. So yang mana yang belum lagi subscribe saya punya channel, boleh subscribe saya punya channel dan boleh follow dekat saya punya Facebook dengan saya punya TikTok saya apa semua. So hari ni saya tak dapat nak buat makan dekat restoran ni, restoran nasi Arab ni. InsyaAllah saya akan datang. So yang mana yang sudi lalu jalan sini, bolehlah singgah makan dekat sini. Sebabnya makanan dekat sini memang viral. Banyak influencer dekat TikTok apa semua buat review dekat sini, memang terbaik dekat kawasan sini. So InsyaAllah ada rezeki saya akan datang sini untuk makan dengan family saya apa semua. Kita berjumpa untuk next video. Bye bye.